Okey, inilah dia booth KUJDT. Sama juga tempat dia macam yang kita dapat masa bulan Januari awal tahun hari tu. Tabung Haji akan menyerahkan lesen PJH kepada 31 syarikat agensi pelancongan bagi mengendalikan urusan ibadah para jemaah haji untuk musim ini. Pastinya tuan-tuan. Mari diucapkan seterusnya dipersilakan KUJDT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Muhammad Khairuddin Salim, CEO dan founder kepada KUJDT. Alhamdulillah, tahun ini terpilih lagi di bawah lesen PJH Tabung Haji, bersedia untuk menyantuni para Duyufur Rahman bagi sesi tahun 1447 2026 jemaah haji terpilih. Bersama-sama insyaAllah kita melayarkan perjalanan haji yang cukup indah, selesa, tenang, bimbingan grup kecil dalam kami menyelesaikan tuntutan, tanggungjawab dan juga amanah yang tuan-tuan titipkan kepada kami insyaAllah. Saya menyeru, jom bersama KUJDT dalam melaksanakan Haji 2026 1447 Hijrah. KUJDT, setiap memori penuh erti insyaAllah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang ni kita ada dekat mana? Kita ada dekat Movenpick Hotel and Convention Center MHCC Sepang. Okey, bersempena dengan Karnival Haji, Umrah dan Pelancongan kali keempat. Yang menariknya tahun ni dia buat 2 kali dalam setahun, iaitu pada Januari dan juga akhir bulan November. Nak tahu kat mana booth KUJDT? Jom ikut saya. Booth KUJDT, sama juga tempat dia macam yang kita dapat masa bulan Januari awal tahun hari tu. Alhamdulillah. Okey, jom kita tengok kemeriahan yang ada dekat booth kita pada kali ini. Memang sangat meriah dan kita menantikan bakal-bakal jemaah haji yang sudah pun mendapat tawaran haji untuk mendaftar dan menaik taraf package bersama dengan KUJDT. Jom kita saksikan. Hadirin yang dihormati sekalian, Yang Berusaha Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah karnival ini sebagai wasilah untuk menyebarkan ilmu manasik, mengeratkan ukhuwah dan menyemarakkan semangat untuk menjadi tetamu yang mulia. Posisi hormat untuk meletakkan tapak tangan mereka di atas skrin utama kita di belakang. 3, 2, 1. Selamat datang ke Karnival Haji, Umrah dan Pelancongan kali keempat.
JDT We Express. Alhamdulillah. PKH berikutnya Tiara Mas Travel and Tours Sendirian Berhad atau KUJDT. Dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang telah pun mendaftar haji bersama KUJDT. Kami mendoakan supaya ibadah haji anda dipermudahkan pada tahun 2026. Bagi yang belum mendapat panggilan haji, kami juga mendoakan anda untuk mendapat panggilan pada tahun akan datang. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Signing off Karnival Haji Umrah dan Pelancongan kali keempat.